So hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan roti john Bazar Ramadhani. Roti john daging berlambak. Aku tengok daging dia macam selambak macam tu kan. Tengok ni roti john dia ni. Daging dia memang banyak lah. Jom kita try. Bismillah. Ni. Betul-betul lah. Daging saja nampak. Tak boleh buat bincang lah ni. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan roti john Bazar Ramadhani. Roti john daging berlambak. Aku tengok orang memang beratur beli dia punya roti john ni kan. Aku pun nak try dia punya roti john. Adakah sedap kan? Sebab aku tengok diorang beratur dah macam dah lama sangat makan roti john dia ni. Kita nak rasa roti john ni macam mana kan. Aku tengok daging dia macam selambak macam tu kan. Wow. Memang panjang roti john dia ni. Roti john memanglah panjang kan. Tapi nak tengok daging dia ni betul-betul berlambak ke tak. Harga dia pun RM10 je roti john ni. Jom kita try sekarang. Jom kita rasa adakah enak, adakah biasa-biasa je kan. Kita try sekarang. Let's go geng. Jom kita makan sekarang. Kita try sekarang. Bismillah. Kita try deh. Tengok ni roti john dia ni. Daging memang banyak lah. Jom kita try. Bismillah. Tengok dia daging dia macam ni. Woi, terbanyak daging dia. Rasa dia memang sedap. Not bad juga. Tengok daging dia isi saja ni lah. Nampak daging dia. Betul-betul lah. Kan? Nampak dia punya daging. Nampak. Memang banyak ni. Ni. Orang yang buka bazar ni memang betul-betul tak kedekut dah dia punya daging. Dia punya sos, sayur pun tak kedekut, nampak? Mana kau nak dapat daging selambak macam ni kan? Ni bulan Ramadan lagi, tapi memang sedap. Apa hati tu beli. Nampak? Memang betul-betul sedap. Ni kita try lagi ni. Nampak ni Nampak kau? Wow. Daging saja. Selalu aku beli roti john, aku tengok sayur je lebih tau. Tapi ni daging je dalam ni. Ni betul. Harga dia pun murah, RM10 dia. Memang sedap. Bismillah. Daging ni sampai cecek-cecek sini lah. Nampak? Memang sangat-sangat sedap. Daging dia berlambak. Memang betul lah nama daging berlambak. Memang berlambak daging dia ni. Aku pun rasa macam untung lah beli kan. Kalau aku beli 2 tadi pun okey juga. Sebab rasa daging saja tau. Ini dinamakan enak. Memang sangat-sangat enak benda ni. Nampak daging saja. Ni lah. Daging saja nampak. Ni betul. Kalau makan macam ni dengan daging saja, roti ni kan, memang puas hati lah. Memang tiap-tiap hari ada orang beli kat sini. Ni pula Wah. Nampak?
Ni kita try ni. Kita try roti saja, kita try roti saja, lembut atau tak lembut. Ni roti dia Kita try roti je, lembut tak lembut. Roti dia memang lembut. Apa ni? Wah. Tak tahu nak cakap apa, tapi dia punya lembut tak boleh buat bincang lah ni. Nampak ni. Ni memang sangat-sangat sedap. Kita tengok dalam dia sebenarnya ada apa. Oh, dalam dia kalau tengok ni ada sayur-sayur sikit, salad kan, nampak ni. Salad. Lepas tu ada daging sikit. Memang betul-betul sedap. Ni sapu tu lagi betul-betul ada dia punya sos ni kan. Ni oh, sedap. Ya, lagi satu ke. Nampak ni, memang banyak daging dia. Nampak. Aku ni sebenarnya suka roti john tau, tapi minat tu roti john macam ni. Oi, daging dia tak kedekut. Ni baru betul-betul sedap. Ada setengah-tengah roti john daging kedekut betul. Memang sangat-sangat sedap, enak, lembut. Nyesal pula aku beli satu. Kalau aku beli dua tadi, memang betul-betul sedap. Aku cakap memang berbaloi lah beli kan. Ok gang, itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, ok? Kau jangan lupa subscribe tau. Tolong subscribe. Sikit lagi je aku nak 2k subscriber. Kau kena support aku tau. Cuba kau komen sikit, kau nak video apa pula depan ni? Video mukbang apa pula ni? Kau bagi idea kat aku kan. Aku akan buat juga video mukbang kan. Follow Instagram aku, TikTok aku, ok? Kita jumpa di next video, ok? Bye.